Lebih Sibling, hi guys. So pada video kali ni, jom kita layan Ramadan training with TW Thaqif Wafi. Jom, apa tunggu lagi? Let's go. Kita tengok training bersama Thaqif Wafi. Okay, so pagi ni kita start dulu dengan dribbling teknik. Okay, so kita nak pastikan Thaqif, TW terus ada konsisten dari segi pergerakan. So kita buat lebih kurang dalam 5 hingga 10 minit untuk di sesi, untuk pastikan dia sentiasa konsisten dengan teknik kawalan dan juga teknik shooting. Seterusnya kita teruskan dengan shooting. Okay, so kita nak pastikan dia sentiasa ada teknik tu lah, sentuhan dari segi rembatan dia. So kita buat lebih kurang juga dalam 5 hingga 10 minit untuk pastikan dia punya ada kekuatan lah untuk sepakan dia tu. Setiap kali game dia mampu untuk sepak dengan kualiti. Kita dah start training lebih kurang dalam 2 hingga 3 tahun, bermula umur 8 tahun sehingga sekarang umur 9 tahun. So kita nampak ada banyak perubahan lah dari segi kawalan, dari segi rembatan. So harapnya untuk tahun ni bersama dengan Akademi Tunas Jasin, Thaqif akan lebih cemerlang. Terima kasih.